Sapu butter sikit. Ni kekuatan nombor 1 je. Dah menggelegak dah. And then ambil daging, aku ambil pakai tangan lah. Tak pandai sangat nak pakai chopstick. Daging ni buat nipis. Tak atas ni. Ambil ayam pula. Ni, letak atas ni. Ambil ini daging lembu. Yang tadi tu daging kerbau, strip loin. Ni daging lembu. And then ini kambing. Kambing dia dah gulung-gulung. So yang ni letak sini. Buka lah, jadi bulat macam gini. So boleh masak. Kalau api slow boleh kuatkan kekuatan dia, boleh sampai 5. 2 dah cukup kuat dah. Sekejap je masak. So boleh menikmati syabu-syabu dekat rumah sambil tengok TV. Yang penting grill ni no stick. Nampak? No stick, tak melekat. Apa kau masak pun tak lekat. Kau pecah telur dalam ni pun tak melekat. Lepas tu dia boleh buat BBQ sekali. Dia ada bagi jaring dia, boleh buat bakar ayam. So sekejap dia dah masak daging ni. Celup dalam kuah kita buat ni. Kuah ni resepi dia banyak ada kat TikTok ni. Salut. Letak atas salad macam ni. And then dekat. Masuk mulut. Oli grill. Link grill ni aku letak ke bawah.